Tetapi apabila sampai ke mahkamah dan Datuk Seri Najib ni dijatuhkan hukuman dan didapati bersalah, korang tak rasa malu ke Al-Quran kita jadi macam tu? Apa pandangan orang India, orang Cina? Korang tak fikir Kalau saya marah tau. Terus terang saya cakap, nasib baik Malaysia ni ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, dah lama dah saya nak pergi nyepak ke si Najib tu. Bukan saya sepak dia sebab dia sakau duit, tak ada masalah. Bagi saya itu ada hukuman je. Yang saya tak boleh terima apabila Al-Quran itu, kitab kita ni dipelekehkan sampai macam tu sekali. Korang boleh sokong lagi ke puak-puak ni? Aku pelik lah. Aku pelik. Terus terang cakap, aku pelik. Al-Quran tau. Al-Quran tu dibuat main-main. Dia angkat sumpah lah, tak terlibat lah, tak kena jolo, tak kena itu, tak kena inilah, apa benda lah. Tiba-tiba didapati bersalah. Ni sekarang duit tabungan haji ni, ke mana pergi duitnya? Ke jolo juga. Jolo, korang tetap sokong. Tak malu ke kita orang Melayu ni diperbodohkan oleh orang Cina yang bernama Jolo tu? Kita takut pasal DAP, kita takut DAP. Tapi DAP tak halang pun peruntukan untuk segala agama. Malah dekat Pulau Pinang, bagaimana peruntukan diberikan pada orang Islam. Tak ada masalah pun DAP. Tetapi kita mainkan naratif, kita kata, DAP ni jahat, DAP ni menentang Islam dan sebagainya. Yang menentang Islam ada dalam Barisan Nasional. Tapi kita tak nampak ke? Kita nampak. Tapi sebab dia apa? Bersama dengan parti yang kononnya memperjuangkan Abata, kita menyokong diorang. Tak bolehlah macam tu, sahabat. Kita ni sebagai orang Islam, suka tak suka, kita kena pertahankan Islam kita. Bukan pertahankan Islam kita dengan PAS. Bukan. PAS tidak mempertahankan Islam. Kalau PAS itu sebuah parti Islam, dia tidak akan membenarkan fitnah. Dia tak akan benarkan dosa kazaf. Dia tak benarkan menyokong dia buat dosa kazaf, buka aib. Dia tak akan benarkan. Dan diorang akan menggunakan perkataan-perkataan yang bersih, yang murni, mencerminkan sucinya Islam itu.